dalam perajaman misalnya. Apa ya Sayyidatina Aisyah tu nak pergi serai Sayyidina Ali? Begitulah dia sebut-sebutnya. Apa nak pergi serai? Itu satu kekeliruan. Orang kata nak pergi serai, jadi maknanya seolah dia tak terima lah Sayyidina Ali jadi khalifah. Tidakkah semua ni sudah bai'ah kepada Sayyidina Ali? Kalau kita kata bai'ah, maknanya dia membatalkan bai'ah, jadi tak betul lah. Sayyidina Ali itu betul lah. Cumanya kalau kita baca sejarah, dalam sejarah ni kita kaji tengok, iya kau sudah bai'ah, kau tidak bai'ah lagi. Gitu. Jadi ceritanya perang ni dia tidak bai'ah lagi. Sebelum dia nak bai'ah tu, dia nak penjelasan biar jelas tentang beberapa perkara. Dia tidak puas hati beberapa perkara. Antaranya dalam kitab-kitab sejarah sebutnya, apa yang nampak ramai ni puak-puak yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman ni duduk alik belakang Sayyidina Ali tu apa? Tu kemuskilannya apa? Nak kata Sayyidina Ali ni melindungi dia, Sayyidina Ali merancang bunuh Sayyidina Uthman. Tak. Orang Islam tak fikir lagu tu. Daripada zaman sahabat pun tidak. Tapi apa gini? Apa gini? Itu kemuskilan dia. Ada yang kata walaupun Sayyidina Ali ni bijak, cerdik, hebat, setara mana pun, pahlawan, pada pandangan dia ni Sayyidina Ali macam terkena di sini ni. Dia pandang-pandangan dia macam terkena. Kadang-kadang kita tengok seseorang apa gitu, macam dia terikut-ikut hanyut dengan kehendak satu golongan, apa gitu. Dan kalau tengok ramai hak bai'ah dengan dia tu puak-puak yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Tu ya dia ni syak tu rasa tak sedap tu. Gitu cerita sebenarnya. Bukan saja tak setuju dengan Sayyidina Ali nak rebut kuasa. Tidak gitu. Itu tak betul tu kalau lagu tu. Tapi memang ada berlaku dalam sejarah. Ada yang sebut begitu. Tak kena tu. Sebenarnya dia tengok ni lah, maka Sayyidina Ali ni telah terperangkap dengan puak-puak ni, terperangkap. Lepas tu kita kata, mana boleh Sayyidina Ali orang yang bijak lagu tu dia terperangkap? Dia terikut-ikut dengan rentak satu golongan. Ya kita kata memang orang Syiah dia kata lagu tu lah. Mana boleh dia, sebab dia bagi dia tak mungkin Sayyidina Ali ni boleh terpedaya ke, terkeliru ke, apa nama ni, terperangkap ke dengan perancangan mana-mana golongan. Tak mungkin sebab dia masuk. Tapi kalau orang ahli sunnah, termasuklah sahabat-sahabat yang tubik, pakak tubik nak pergi jumpa dengan Sayyidina Ali, itu bukan tubik nak perang, tubik nak nasihat dia, nak nasihat dia. Kita serah tak sedap ni, ada udas balik batu, kita kata dia buat ni fikir gitu. Dia nak nasihat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula kata bai'ah lah belaka ke dia dulu. Lepas tu kita ambil tindakan lah kepada sesiapa yang patut kita ambil tindakan. Kita ambil tindakan, bai'ah dulu ke dia. Jadi puak-puak ni kata tak sah bai'ah, kena singkirkan dulu orang-orang tu daripada kiri kanan kamu. Kita serah tak sedap. Hak serah tak sedap tu memang betul lah. Dalam sejarah sebut Malik Al-Ashdar, salah seorang gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Ali untuk di Mesir, untuk menjadi gubernur di Mesir. Dia pecat gubernur di Mesir hak sedia ada sebelum pada tu nak tukar dengan Malik Al-Ashdar. Malik Al-Ashdar ni bukalah kitab sejarah mana-mana pun, semua kata dia salah seorang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Jadi apa Sayyidina Ali dilantik dia tu, apa? Ini politik ni. Dalam politik ni berlaku macam-macam. Ada orang punah ki saing dia, ada orang punah ki bini dia, ada orang punah ki ayah dia. Ayah dia tu pun bergaruh ada anak dia ni. Anak dia duduk dalam politik jadi pegawai jawatan apa-apa. Jadi anak dia tu pada hakikat dia buat ayah dia. Ikutlah dia buat bini dia, dia buat hak siapa-siapa mana-mana pihak. Dia tu benda tu. Apa dia lantik? Tu yang menimbulkan kemuskilan. Dan apa yang dia pecat tu?
Tapi Malik Al-Ashtar ni dalam perjalanan dia pergi ke Mesir, tak ada siapa sana kena bunuh. Inilah orang panggil fitnah ni. Kadang-kadang siapa ke perekat bila tak puas hati ni, dia jadi gitulah. Dia jadi gitu. Bunuh, mati, semua jalan. Itu cerita. Jadi demon ni nak pergi nasihat Sayyidina Ali. Tak betul orang kata, tapi dalam sejarah ada. Demon ni tak setuju nak suruh Sayyidina Ali letak jawatan, nak rebut kuasa. Jadi Aisyah nak meretah ke? Tidak lagu tu. Maksud sebenarnya nak suruh Sayyidina Ali ni ada beberapa perkara beringat. Dan nak bagi pandang kena buat gini sepatutnya. Tiba-tiba dia muka Sayyidina Ali ni, bacalah buku sejarah mana-mana pun dia ada sebut di sekeliling Sayyidina Ali tu puak-puak ni. Itu jelas. Itu satu perkara yang jelas. Baik, bila demon ni sudah sampai dekat dah, puak-puak tu pusing. Puak-puak duduk di sekeliling Sayyidina Ali tu, ya maknanya cepat-cepat. Bila Sayyidina Osman mati tu, pakak pergi jumpa, ambil tangan Sayyidina Ali nak bayar. Cepat-cepat puak-puak ni. Selain daripada sahabat pun ada juga, tapi tidak semua. Puak-puak ni ramai juga pergi duduk berselindung balik dia. Sebab dia tahu dah payah. Payah. Sebab orang ni kadang-kadang nak bertindak terhadap pengikut sendiri payah. Dia jadi menyamar. Itulah cara nak menyelamatkan diri. Jadi bila dia pergi berselindung di sebalik Sayyidina Ali, dia ni nak pergi nasihat supaya ambil tindakan terhadap orang-orang yang terlibat tu. Dan nak bagi banyak lagi lah pandangan yang lain. Itulah sahabat-sahabat pergi. Bila puak-puak tu sedar, ni puak-puak sahabat ni pergi, kalaulah Sayyidina Ali terima buah dia, berat puak-puak kita kena. Situlah dia cetuskan tengah malam, dia cetuskan pergi serai. Dia pakat dah. Sebahagian daripada kita duduk dalam kumpulan ni, sebahagian lain duduk dalam kumpulan ni. Lepas tu kita saling serai menyerai. Jadi orang ingat puak tu serai, hak ni ingat hak tu serai. Jadi hak besarnya hak tu kumpulan Sayyidina Ali, hak ni hak besarnya kumpulan Aisyah dan Talhah lain-lain ni. Jadi zahirnya nampak bila hak tu serai, maknanya pitah. Sepatutnya tak ada bunding lagi, tak ada siapa masa bunding lagi, bagi serai tu. Jadi dalam keadaan kekeliruan gitulah berlaku perang tu. Bukan perang tu dia sengajakan sejak asal awal lagi nak perang, nak pergi serai. Dah puak-puak ni lah yang mencetuskan perang. Dia duduk dalam, duduk dalam tu dalam ni. Sebenarnya dia nak suruh jadi kacau lah. Bila jadi kacau pencelaru ni, kucalah, tidak boleh sepakat lah. Mestilah kata apa yang serai kita, dia bunuh kau kita ni apa. Dia jadi panah lah, nak suruh panah keadaan. Gitulah apa yang berlaku. Apa yang berlaku tu gitulah.